การเล่านิทานอาจจะเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมลายูชุดนี้จัดทำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศมามังกรชัยศูนย์สมุทรรัฐเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมลายูณพื้นที่อำเภอรือสอจังหวัดนราธิวาสพ.ศ. 2568bagi Pak Ne. Hari ini kita mengirimkan bagi Pak Ne. Dah. Pak Ne dengan Mak Ne ni. Dah. Lagu mana Pak Ne dengan Mak Ne ni? Dah. Dengar orang jamin gitu ni. Dah. Dia duduk di kampung gitu. Ya, jamin gitu. Dah. Wak benar, wak padi, main itulah. Dah. Supaya lani podo, wak benar, wak porak. Ponde dengan Mak Ne ni kampung biasa gini lah. Dah. Tapi Ponde dengan Mak Ne ni, mari mana tahu juga. Dah. Mari hidup di satu kampung satu tempat tu. Ada demo wak benar, wak apa itulah. Dah. Pak Mak Ne dengan Mak Ne saat ni tu ya orang pindah mai di luar lagi. Dah. Mai duduk di tupai wak dangan di hujung kampung tu lah. Nah. Ya wak dangan dengan buluh ke apa gitu lah. Boleh duduk gitu ya. Babo ya sudah wak dangan apa gak. Nah. Bini ya ni. Nah. Enggak. Anak kecil. Mak Ne dah. Duduk ngasono rumah itulah. Dah. Ngasono rumah ke. Dia kata, Pak Ne. Kita ni nampak kena buat benar dah. Tani kata. Aku minta dah benar demo tu. Demo tu lah. Tapi kak. Lalaning tu. Demo duk nyako bewodah lah mung. Pak Ne oyak ke Mak Ne. Dah. Apabila dia menyaku sudah dah padi po hijau dah orang galo po siap sipai nak menyedung ni. Orang jamai itu ya buat padi berat. Padi ni bulan 7 bulan baru boleh ketai. Dah. Pak Mak Ne ya apa? Kalau buat padi berat ni kita nak turut demo tak ada dah ya tau. Orang duk menyedung duk podah. Nampak sora lah. Kena cari benih padi yang ingin. Dia kata. Kalau padi yang ingin ni 4 bulan ni dah lagi. Dah masuk sekali demo lah. Ya kata. Apabila dia kecek Ponde ya gitu. Ya apa tak aku ni nak tinggal payah Ponde weh. Anak loh ni. Mungkin cari padi benih weh Ponde. Dia mungkin cari ya kata. Tapi mungkin cari padi yang ingin lah. Ya kata jangan ambil padi berat. Tak ada mak demo. Apabila Mak Ne goyak ke Pak Ne lagu tu kan. Pak Ne apa tak ada apa lah ya ta. Di Mak Ne ya ta kamu nak pergi kan mu ni cari bekal sikit ya ta. Selamat jumpa. Mak Ne nyonya. Dah. Takut kau ni tak ada kena pergi kat Allah lek. Jatuh nu kapung ni molek nu. Lek balik hilang nu ya ta. Pak Ne ya. Dah. Mak Ne ya koyak Pak Ne ya. Pak Ne ya apa? Ada bekal ngak apa dah kak? Wak bekal lagi kedok makan belai-belai berjalan mai itu Pak Ne ya relax. Pak Ne ni. Dah. Wah jalan sedar-sedar main-main tu lah. Pergi sebuah rumah tanya benih padi mau tahu benih padi po lagi dah Pak Ne mu punya ni. Orang nyedung mobil belakang dah. Ya tak nak padi yang ingin. Aku tak ada weh. Dah. Pergi sebuah rumah tanya pula dia motor. Padi yang ingin aku tak ada. Ada bagi dia berat. Ya Pak Ne. Ya Pak Ne. Pak Ne bahawa bini ya besar nak padi yang ingin sana. Dia berjalan lah. Berjalan lagi.
betulnya hidup temu ngau hidup napi. Demo dok napi padi nak menumuk lah zaman itu tak ada. Berah lek jabe pengalan. Ni nak makan nak menanuk nasi saat itu ya kena ambil padi dari rumah padi mari mengirit mari menumuk. Sudah mengirit tu ya kena menapi nak ambil padi berenah. Dah. Pokoknya pun betul lagi sampai rumah Nemo saat ni tu duk menapi nak menumuk tu kewe. Dia pun tanya tuan rumah. Ya tak. Minta maaf mau nak tanya sikit. Tanya Nemo duk menapi tu. Nemo tak apa dah. Kita ni bini kita nak padi ingat. Nuak benar tani takut tak ada. Minta sikit boleh tak? Tuan rumah kata tak ada apa lah kalau kuda ke aku nak weh. Tuan rumah poyak. Ya tu napa dah tu napa padi yang ngedah tu. Yaknya pok ni. Ya apa ambil padi apa ada mau tapi tu kan. Ya nge. Ya tu ni padi yang ngedah ni tak ada berat. Ni berat ya tu. Dak balah dengan tuan rumah tu. Moga bini apa saya nak padi yang nge. Nah. Ya apa ambil padi apa demo tu kau demo tu pun dak menengung lah tak ni nak apa lah pok ni. Bok le mari di rumah dia kau royak ke bini dia lah. Pok ni. Mak ni oi. Ni aku kelai ro ni boleh ro ni padi nge muno. Ni royak mak ni dia. Dah. Mak ni apa? Tahu anak kata baik mai tengok apa. Mungkin dah ambil padi apa dah memano lah boleh weh. Orang nak buat benih padi tak ni tak boleh ambil padi apa lagu ni tak tumbuh. Pok ni yo nak kata bodoh tak ada bodoh tapi macam mana betul lagu mana tahu dah. Pok ni tu. Ya tak ada arah aku ni ya tak. Tak apalah ya tu. Nak pergi gini gelak dah nanti aku gisap ya tu. Pon itu mau ni ya tu. Bo isa okey kak. Mau ni apa siaknya makan ni pagi pola. Wak jamu pon ni apa sudah dia apa. Kede bekal lah. Semoga ni cik padi benih padi nge ni. Dah. Moga dia mau kau umuh kawasan muh ya tu pada berat belaka. Ya tu pun tak ada dah pada ingin apa nak cari kau. Belum balik hilang lah mana ya tu. Mana apa sipai buku saya apa mari nak mari tu kak. Pesel lah kau pun ya. Dah. Pesel kau pun ya pok ni hei. Anak tu sampai pian nasi musuhat nasi lah. Sudah suat nasi tu mu nak mani lah anak pok ni. Mu nak mani tu mu nak ubah air lah dulu lepas tu baru mani nak. Mok ni nye pasal ke pok ni dia. Dah. Moga mok ni ya nak mani anak ya ni. Ya tak mani lah ais jok itu ya takut anak ya demi pula. Dah. Kalau tu monde ya nak kali ya nak maning anak ya ubuh lah ingat dulu tak air gelegak pa dulu mari capur ais jok jadi suwe baru ya maning anak ya nak kali lagu tu lah. Dah. Hari ni pun di makia tu jugalah ya nak tinggal cari benih padi saat ni tu. Ya pasal kok pok ni dia kata mung nak maning anak mu nak buat hangat dulu pok ni. Pok ni ya tak apalah mak ni. Anak dah tidur lagi. Tak apa aku cara kat anakku ini. Anak ini ya tak. Sekarang anak bangun aku nak kecek nasi suap apa pengamu dah buat tu pas nak mandi pun tak apalah aku nak ubah anyak. Mak ni apa tak ada apa dah lah. Moga pok ni dia sanggup dah kak. Pagi dekat berjalan mak ni yang saya ni padi kak. Mak ni apa di rumah. Sudah nanti anak dia bangun tidur lah. Bo kata anak dia bangun tidur kan. Ya apa kecek nasi, suap nasi anak dia lah. Dah.
Oh, suap nasi sudah sampai pergi mani lah. Ya tak. Kena mani nak ya tak. Nak mani nak pula kena pinyak pi kena ubah air dulu bini aku besar ya tak. Dia kecek saya. Oh. Ya tak nak tak ada apa. Ubuh lah kini. Hello. Belah tak. Ubuh dapur tanah ya tak. Ubuh dapur tanah tak kawah mudah. Maknanya tak. Ya pun bubuh api, pinggat api, posiak ambil kawah, mari letak cuak, gluk. Karak hati mau telaga kat, cuak masuk. Demo pun dah sok, orang lalu jalan ke tepi rangai je tu dah sok dah, pun nak menyayum nak, mau tak kawah ni. Dah. Mari saya tanya mu buat apa pandai? Ni nak mani nak tu. Kena tak ingat dulu. Oh, molek lah pandai. Oh, aku tekan nak tak demai ni mah tu atas jauh. Pandai kata kalau gitu kena mani air panas anak ni. Tidak ya demai. Pandai dia kata lagu tu. Ya apa? Bo kata air legak lah. Nak emak ya taranga ka bawa turun mari boklu dalam air hangat dak gluk. Oh, budaknya gelepang dodeng. Ya tak do, ya tengok anak ku tu. Ramai ya boleh mai ai. Anak ya gelepang ni ya dak pahal tu. Anak ya suka boleh mai ai dah. Boy mani. Dia tak khabar lagi kata anak ya dak gelepang, anak ya mati. Ya apa? Anakku tidur pula dah ya tak. Ya mai anak ya naik tak leno. Kodok kocok lah leno padahal anak ya mati dah. Matinya ya ubuh. Dok air panas le kawah ni. Dah. Yo leno. Bo kata lek petai lah. Dah. Nak ngorek dah. Bini ya klik siapa tu? Ya buku anak ya tak dalam lendo. Ya royak ke mana ya? Anak tak tidur dah ya dah. Mana ya pun tak ada apa lah kalau tidur dah kan. Aku boleh dah lah pada benih pandai Ye mek nu pula le nu. Royak ke mana ya? Mana ya pun tak ada apa mana ya pun geno anak tidur petai dok sok. Geno anak kita tidur petai ni. Ya tak. Tak ada apa tidur dah tak ada apa kupu bahasa tak agak dah. Ya pun mak ne ya pun nak lah nasi tu mak sambal kokek. Makan nasi tidur buat gitu. Cerah pagi esok kahwin mak ne yang mucak besar. Anak kita mati dah lah pondek. Muat lagu mana marai. Anak ni tubuh lokah habis dah ni. Muat lagu mana pondek pun royak lah. Kata marah ni. Sudah ya lecek nasi posiak kan nak mani nak. Jerai air lah. Supaya kamu royak tu kupu jerai air lah kawah amat nak lepas. Anak suka muncul tahu lah. Dak mai air. Allah subhanallah sungguh lu mak ne kata mu ni pok ne geno mu tak ikat cidik lah aku suruh jerai ai tu mai capung asjuk ku jadi aswe baru mani anak bukan suruh mek nak ubah nak mati dah pok ne Allah bini yang ni teriak lagi pok teriak muka anak pok ne pun sesalah ya tak aku tak tahu mak ne kalau tahu lagu tu aku pun tak buat lah ya kata lepas tu ke mak ne apa muka anak mati dah ni pun buat gina anak pun saya berbual buku ke royak ke pon ne ya belai-belai ada buku anak dia saat ni tu pesai lah pon royak pon ne ya gali lubang kubur lah gali kubur pon ne ya pun gali kubur pun sudah siap kak dah kelek mari ke nah gulung anak ladika anak pergi tanah kubur lah ya pun dah jalan itu ni ya jalan aluh lagu tu ya tak ada batas salah ni mai kereta pada awak nak ya halau lagi
Gi kak kena lakoh kawak. Ya nak pitar kak kalau dah pok ni. Ya tu aku malah jalan kok tu jah ya tu. Bahaya tu pergi jalan tu ada pagi kawak lemo nak lakoh pergi kubur, pitar kak kok tu dekat ya tu. Ya pun nak lakoh kawak tu congek anak ya. Congek anak ya duk pikul tak ni kak. Anak ya suruh jatuh ya tak khabar. Ya lakoh kawak pergi jalan lagi sampai kubur ambil anak ya letak kamu pun siap dah kak. Ya berjalan, klik mengikut jalan lah. Ya telah, Pok. Aku gamak anak aku, ya mati ya tu. Anak demo pun mati juga. Duk tepi jalan ni tak ada pergi kubur lah. So mana weh demo ni? Ya tu. Ya klik je ya ke mak ni ya. Hei mak ni, hei. Aku temu itu ya tu. Anak demo pun mati juga ya tu. Mu temu mana mak ni? Temu di tengah jalan ya tu. Duk putih duk ya tu. Supo buku nak kita tu. Yo ya mak ni ya. Mak ni apa? Siap lah. Aku tak harap mana orang ni ni. Suruh cari benih padi benih. Padi ni buat padi apa. Ya tu. Suruh. Perok anak mani pun. Gubuh anak hidup ya tu. Aku belalah aku nak pergi tengok. Pergi tengok akak. Apa? Kena kat anak dia. Bini dia apa? Murih ke pok ni. Panggil dia memari. Tolong tanik anak dia semula. Dah. Boy tanik anak dia semula tu kak. Mok ni dia rasa tak. Muka budak mati dah. Wak makin tu tak ada wak makin mana. Dah muka dia susah. Tapi kak. Cukup 7 hari kak. Mok ni pun besar lah. Dah. Kau pok ni kata, pok ni. Kita ni cukup 7 hari dah. Mungkin royak lah ke tak email tu kata. Semai wak ruah. Baca rumah ni aku nanak dah. Wak lah nasi sidai kata padai lah kita kata tak ada. Royak tak email dia majak orang belah sidai mai baca keluar rumah. Kata pok ni. Pok ni apa? Bawa mak ni apa pasal lagu tu kak? Jalan dudi lah. Dah. Jalan dudi lagi. Gi mau tak email ni. Gi siapa mau tak email? Weh tak email. Dia panggil. Dah. Tak ada bunyi suara mulut pun tapi kan ada bunyi suara cocik. Ya tak orang dah. Dah. Kecek bahasa mana kita dah mula cocing ni. Padahal burung tiap rumah dah cocing. Dia kata sorok orang. Ya nyemai pun ni. Ya apa? Weh. Ya kata email tak lah weh. Kata karya ni pergi makan si rumah. Dia mak jauh lah sedih. Amal nuak arwah anak mak mati baru ni. Apa dia pesan ke burung tiap apa bunyi cocik di rumah tak email tu. Ya apa kelek mari kak. Ya royak ke mak ni ya lah. Mak ni aku pergi rumah tak email tak ada mak ni. Tapi dia bunyi lah cocik. Ya tak. Lepas tu muak guna apa ni? Mak aku pesan dia suruh royak tak email suruh makan nasi di rumah. Mak ni kata aku tak nak harap mak ni. Macam cuci ni orang nama ya tak kecek tak reti. Tak ada jadi kena ke burung tiak apa mak ni aku ni. Mak ni apa besar ke mak ni dia. Mak ni kalau itu tak apalah. Muda di rumah lah. Ya tak. Tu hidayah ku ngidayah dah hidayah tu tak apa kau kita urut tak imeh dia ya tak. Mak ni nya besar ke mak ni dia. Apa ni apa? Mak ni yang besar kata hidayah duk ngidayah dah hidayah ke? Si pe lah weh. Dah. Masuk makan nasi dapur hak mak ni ada wak si pe nak wak baca arwah anak dia. Dia makan habis. Makan habis. Siap lah kata aku ni. Dah. Makan jadi terajak ni. Kata gini. Ya apa?
Wasa nak berak kata. Buat gimana? Mau tu baik ya dah. Buat gimana ya? Yang baik kan gagal semak ngetahi ya. Semak ngetahi ya kan. Jadi nak duk tapi gunung itu nate tahap itu nate lah. Kagak duk berelo turun bawah rumah. Mau ne ya. Dia tu tak email lah mari nak buat arwah. Mau ne apa dia sambung ngata email pada kak. Jalan klik mari kak. Time nak mu duk gatong sini ni ada. Tengok-tengok sepang kagak rumah. Dia tak ada nampak dak pok ne ya. Moga mu ne duk bawah. Mu ne apa sinyoh kagak tu kak trip pok ne ya tak ni bru turun tamuka. Mu ne ya nak murih pok ne ya apalah pok ne mu ni. Nak gi balah geger dua tu. Tu balah pok ne ya. Lah, ya mau tanya, kena buat lagu ni pok ne pun. Oh ya lah kata. Moga mu ya atau mu ide siap dah aku pemakai acih habis takut mu murih. Mu ne atau pok pok ne mung. Aku ngide saat ni nak pergi oyak tak email makan nasi mu kita lawak arwah. Geno mu makan habis pawak apa mu tak pergi berak tepat nu. Berak tanah nu sumakkan. Muka you nak tu baik ku takut you tu baik ku sumak ke garet mu taik ku. Pon mok ne nak mu katok pok ne yo. Tu nak oyak tak pok ne dengan mok ne. Tak email mari nung lah baru sekak dua orang tu duk bala antara pok ne dengan mok ne yo. Bo kata tak email mari ka mok ne yo po tambo ngayu ha tak email. Dah habis bagi pok ne.